Mak Oyak. Apa Mak Ipin? Cuba cari lihat je mata ampu kaki Mak Oyak tu. Gebot, mengaya tu. Mata ampu kaki balo ko ha, je mata lah. Ya je mata maksud mo, memanong-manong seorang bentuk orang gila. Cari lihat Mak Oyak tu. Bentuk-bentuk gebot lah. Mungkin lawak cari mungkin lah. Mula kita tanya. Apalah, tanya lah Mak Ipin. Oh, Don! Gebot! Oh, Don! Gebot! Badak bermanuang-manuang je seorang. Masalah nanti pijak. Cuba ceritalah ke kami. Mak Ipin. Ambo kini sedang jatuh cinta, Mak Ipin. Itu badai. Inyo Mak Ipin bantu Mak Ipin. Badan gadang. Pangkalangan gadang. Gadang lo Mak Ipin. Maraman pula kami mendengar. Anak itu Mak Ipin. Tapi itu lo salah je Mak Ipin. Tahu. Inyo anggap matre si Mak Ipin. Yo kalau matre itu bentuk itu saja. Jangan dia gie kepeng. Tu age. Nikahi saja. Oh nikahi. Oh itu ya. Lah, sudah dinikahi, kepeng jangan dia gie. Cukup bare diantan tiap hari. Oh mantan baresnya. Itu kok dapet. Kau itu ambo mama. Itu Mak Ipin. Ambo pergi nuri cewek molo lihat pilihan tu. Itu Mak Oyak digantung sko. Itu Mak Ipin dengan sko. Jambo. Ambo pergi lo. Nak boleh ambo bedo? Ajan. Ambo nikah. Oh menikah. Nak ambo nikah. Nak. Ambo. Lah ambo pergi lo. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Ada hal kita.